Naik teksi di Mekah nampak mudah. Tapi kena tahulah tipsnya. Nanti kan tipu pula. Terbakar poket tu. Serius lah. Pertama, elak teksi kereta siapa. Ini kebanyakannya dia orang tanya dulu kita nak pergi mana. Maka elakkan dulu. Sebab dia punya kadar bayaran tidak menentu. Kedua, boleh guna Uber ataupun Careem. Dia punya kenderaan boleh kita pilih yang mana satu yang kita nak. Dan juga harganya adalah tetap. Ketiga, tanya harga dulu, haji-haji semua. Kita nyatakan kita nak pergi mana. Daripada Masjid Haram nak ke Tanah Air, biasanya 20 hingga 30 rial sahaja, insya-Allah. Keempat, elak waktu puncak. Bagaimana tu? Selepas solat fardu sahaja, elak naik teksi, nanti banyak pula kena bayarnya. Yang kelima, tengok dia orang punya meter teksi. Kalau start daripada kosong, alhamdulillah tak ada masalah. Tapi kalau dia start daripada lebih daripada kosong, maka janganlah naik, akan dikenakan bayaran yang tinggi.